3 filem Melayu paling popular tahun 2025. Nombor 1, Blood Brothers, Baranaga. Sebuah filem aksi menebarkan arahan Syafiq Yusof dan Abhilash Chandra. Dengan kutipan mencecah memuat 70-an juta, filem ini mencipta fenomena baru dalam industri perfilman tempatan. Aksi, pengkhianatan dan semangat persaudaraan menjadikannya filem Melayu paling berjaya tahun ini. Nombor 2, Agent Ali, The Movie 2. Sequel animasi popular daripada Wow Animation ini berjaya menampar hati penonton dari pelbagai lapisan umur. Dengan kutipan melebihi 55 juta, membuktikan bahawa animasi tempatan mampu berdiri sama tinggi dengan produksi antarabangsa. Nombor 3, Keluang Man, live action. Keluang Man, adaptasi aksi nyata daripada siri animasi legenda Malaysia. Walaupun hanya mengutip sekitar RM3.8 juta, filem ini membawa semangat nostalgia dan memberi nasihat baru kepada hero tempatan yang telah lama dinantikan.